Ciri kedua ahli syurga, apabila dia hidup di atas muka bumi Allah, mulutnya tak bercakap kosong, mulutnya tidak mengumpat orang, mulutnya tidak mencerca dan menghina orang. Allah Ta'ala kata mulut ahli syurga ni semua cakap benda-benda baik saja. Maka bakal ahli syurga, mulutnya selalu keluar benda baik saja. Kita ada dalam masjid ni yang mendengar di luar sana, tuan-tuan sekalian, cuba muhasabah tengok. Banyak ada kata ke orang, banyak ada sebut aib orang, banyak ada hina orang. Orang tu susah, orang tu miskin, orang tu bodoh. Banyak tak kita hina orang? Mulut kita hari-hari kita renung sehari, renung balik dalam tiap-tiap hari 24 jam. Alhamdulillah hari ni tak ngumpat siapa, insya-Allah ahli syurga. Alhamdulillah hari ni tak muhung siapa, alhamdulillah insya-Allah jadi ahli syurga.